Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Berita 101. Hari ini kita membincangkan satu persoalan yang kerap ditanya oleh penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Adakah bayaran bagi bulan Disember tahun 2025 akan diawalkan ke hujung November sama seperti tahun lepas? Jika kita imbas kembali, pada tahun 2024, bantuan bulanan antara RM100-RM600 untuk bulan Disember telah disalurkan lebih awal, iaitu pada penghujung bulan November. Perkara itu menimbulkan harapan bahawa mungkin jadual yang sama akan berulang bagi tahun ini. Namun, setakat maklumat terkini, belum ada sebarang memo atau notis rasmi dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tiada pengesahan sama ada pembayaran itu akan diawalkan sekali lagi ataupun kekal seperti biasa sekitar awal Disember, sekitar hari ke-10 bulan tersebut. Untuk anda yang mungkin pertama kali mengikuti isu ini, bantuan bulanan JKM merangkumi beberapa kategori seperti bantuan kanak-kanak, allowance pekerja orang kurang upaya, bantuan orang kurang upaya, bantuan penjagaan pesakit terlantar atau tidak terlantar, bantuan warga emas, bantuan persekutuan, bantuan anak pelihara dan bantuan latihan perantis. Semua kategori ini lazimnya disalurkan sekitar awal bulan kepada penerima yang layak. Berdasarkan rekod tahun lepas, pembayaran Disember memang diawalkan ke penghujung November. Tetapi untuk tahun ini, tanpa sebarang memo rasmi, bayaran dianggap kekal mengikut jadual asal, iaitu pada bulan Disember. Hanya jika pihak JKM mengeluarkan makluman baru, barulah perubahan jadual boleh disahkan. Jadi, untuk mengelakkan kekeliruan, penting untuk ditegaskan bahawa setakat ini tiada arahan baru diumumkan. Bayaran Disember 2025 kekal dijangka masuk sekitar awal bulan seperti biasa. Bagi anda yang ingin membuat permohonan bantuan, sama ada permohonan baharu atau ingin menyemak kelayakan, ia boleh dilakukan secara dalam talian melalui e-bantuan jkm.jkm.gov.my atau dengan hadir ke mana-mana pejabat JKM berhampiran. Untuk permohonan dalam talian, anda perlu hadir ke pejabat JKM dalam tempoh 14 hari selepas menghantar permohonan untuk proses pengesahan. Manakala bagi penerima sedia ada, jangan lupa untuk mengemas kini maklumat. Kemas kini biasanya perlu dilakukan setahun sekali, manakala beberapa kategori seperti bantuan warga emas dan allowance OKU perlu dikemas kini 3 bulan sekali melalui sistem dalam talian. Apapun, cara paling tepat adalah berhubung terus dengan cawangan JKM berhampiran untuk memastikan bantuan anda tidak tergendala pada tahun depan. Jika anda ada soalan atau pandangan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Dan kepada anda yang belum subscribe ke Berita 101, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas maklumat terkini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam laporan seterusnya.